Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Medusa TV PSS. Nama saya Nurin Khairah Akisha binti Muhammad Azrin dan dia Nur Arisa Zulaika binti Muhammad Hakim. Hari ini akan berjalan program Majlis Anugerah Kecemerlangan dan Rambu Pengakap. Sekarang kami berada di Penjara Bentong. Mari sama-sama kami membawa anda membuat liputan di sini. Jom. Boleh Tuan terangkan sedikit tentang kriteria utama yang dinilai bagi memilih penerima anugerah hari ini? Kriteria pemilihan berdasarkan pengalaman anak-anak nakal dan juga mengikut industri sekolah rendah, sekolah menengah dan Bagaimana Tuan melihat prestasi murid pengakap daerah Bentong pada tahun ini berbanding tahun sebelumnya? Alhamdulillah, pada tahun ini yang ulang pengakap sekali dan saya sangat berbangga dengan capaian pengakap ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini bersama saya salah seorang penerima anugerah. Soalan pertama, bagaimanakah perasaan saudari apabila dipilih sebagai penerima anugerah ini? Bagi saya merasa sangat gembira kerana ini merupakan kali pertama saya menerima anugerah ini. Apakah cabaran yang paling besar yang saudari hadapi sepanjang menyelesaikan tugasan pengakap? Jadi kita orang banyak cabaran seperti bersusah payah nak buat semua untuk lengkapkan semua rencana kita orang ni. Jadi kita orang pun seronok selesaikan cabaran itu saja. Akhir sekali, siapakah yang banyak memberi semangat dan sokongan kepada saudara? Bagi kita orang ni, sebelum tu saya nak cakap terima kasih kepada cikgu kita orang sebab dia lah yang mendorong kami untuk menghadiri kepada semua program pengakap pada tahun ini dan di atas dorongan beliau kami dapat menerima rambu pada tahun ini. Terima kasih atas perkongsian yang sangat bermakna. Tahniah. Sekian sahaja Temu Rahmah pada hari ini daripada Medusa TV. Terima kasih. Salam dan salam sejahtera. Hari ini bersama saya ialah salah seorang penerima anugerah pengakap. Tahniah diucapkan. Untuk permulaan, boleh saudara perkenalkan diri dan anugerah apa yang diterima hari ini? Salam, nama saya Muhammad Eka Dini Muhammad Izzuan. Hari ini saya terima anugerah pengakap kanak-kanak. Yang kedua, bagaimanakah perasaan saudara apabila dipilih sebagai penerima anugerah ini? Saya rasa gembira, teruja. Tiga, apakah cabaran paling besar yang saudara hadapi sepanjang menyelesaikan tugasan pengakap? Cabaran paling besar untuk saya dapat kesuntukan masa lah. Yang terakhir, siapakah yang banyak memberi semangat dan sokongan kepada saudara? Ibu bapa, guru-guru, rakan-rakan, semua bantu.
Terima kasih atas perkongsian yang sangat bermakna. Tahniah sekali lagi. Sekian sahaja temu ramah daripada Berusaha TV PSS. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini bersama saya Ira, salah seorang penerima anugerah pengakap. Tahniah diucapkan. Untuk permulaan, boleh saudara perkenalkan diri dan anugerah apa yang diterima hari ini? Nama saya Zara Karina Jati Zuhairi. Hari ini saya terima anugerah rambu pengakap kanak-kanak. Kedua, bagaimanakah perasaan saudara apabila dipilih sebagai penerima anugerah ini? Perasaan saya sangat bangga dengan diri. Yang ketiga, apakah cabaran paling besar yang saudara hadapi sepanjang menyelesaikan tugasan pengakap? Masa cukup, lepas tu banyak barang yang tak sempat nak siapkan lah. Yang terakhir, siapakah yang banyak memberi semangat dan sokongan kepada saudara? Ibu bapa saya, guru-guru dengan rakan-rakan saya. Terima kasih atas perkongsian yang sangat bermakna. Tahniah sekali lagi. Sekian sahaja temu ramah daripada Berusaha TV PSS. Terima kasih. Sekian sahaja laporan daripada kami. Teruskan kesetiaan anda bersama Medusa TV. Jangan lupa like, subscribe, and share. Jumpa lagi di video akan datang. Bye!